Okay Zat, sekarang ni kita orang ada duit dalam RM1,000. Phone apa yang best? Kalau korang ada bajet macam tu, aku nak recommend atau nak kongsikan 3 punca utama kenapa korang patut consider Tecno Camon 40 Pro ni. Yang pertama, of course sebab skrin yang digunakan. So smartphone ni hadir dengan AMOLED panel yang berukuran 6.78 inci. Dan dengan keberadaan panel AMOLED, rasanya aku tak perlu cerita lebih kot. Sebab dia memang mampu kan tawarkan kualiti visual yang superb. Tak kisah sama ada kita nak buat main game atau pada tujuan entertainment, skrin dia ni dah lebih dari cukup. Lepas tu sebab yang kedua pula, obviously dari segi spek dalaman. Smartphone ni dikuasakan oleh MediaTek Helio G100 Ultimate. Yes, aku sedar chipset ni bukan sejenis yang overpower, but still untuk handle task yang berat atau korang nak main game dengan setting yang sederhana, aku rasa okey je. So far aku tak pernah hadap lagi lah isu yang membebankan. Dan yang lagi menarik, phone ni juga dah siap package tau dengan double IP rating iaitu IP68 dan IP69 rating. So in case kalau terkena hujan atau katakan korang nak buat sebagai phone basahan, smartphone ni boleh je survive. And last but not least adalah sebab prestasi kamera dia. So Tecno Camon 40 Pro hadir dengan 50MP Sony LYT 700C sensor dan bagi aku setup kamera ni cukup memuaskan. Mula-mula aku tak adalah berharap sangat. Yelah, phone budget kan. But then bila dah pakai untuk snap pelbagai jenis gambar, secara peribadi aku memang kagum gila dengan kemampuan setup kamera dia. Hasil nature dia best, sharpness dia ngam dan benda yang buat aku impress adalah hasil daripada portrait mode dia. Untuk kelas budget, performance portrait dia ni memang antara yang terbaik lah. So macam, nice juga kan untuk harga bawah RM1,000. Tapi itulah, apa yang spoilnya, phone ni cuma ada LTE network je. Kalau lah ada 5G, confirm lengkap dah. So, apa pula pendapat korang? Cuba komen sikit.